Oh, sekali dua kak. Ha? Oh, Lagi nak bersalin. lagi 2-3 hari nak bersalin. Aduh. Oh, jadi akak ni dia sempat sebelum bersalin sempat makan king crab kak ya. Kalau macam itu kita nak tengok akak makan kejap. Ni kak, saya tengok akak makan dulu boleh? Okey kak, ambil kak. Oh ni untuk baby kak Ambil semua kak untuk baby. Okey ini kak, dia punya garlic ni. Lebih sikit. Untuk baby lagi 3 hari nak bersalin Lagi 3 hari nak bersalin. Nikmat kak. Oh sedap. Ni untuk akak ni. Makan warna biru. Ha? Okey akak ambil semua. Yang kuning tu kak. Oh. Penuh. Oh. Manis. Mesti manis, sedap. Ni baby nombor berapa kak? 4. Baby nombor 4. Baik. Okey bang, ni untuk abang. Oh, baik. Untuk abang. Makan je. Oh. Datang makan je. Nak balik malam ni malam dah. Ya. Pagi esok. Hati-hati kak Besar yang ni. Besar, Kak. Tak order yang 9 yang 500 tu. Ini pun dah besar kak. Kak, kita bagi utamakan baby dulu kak. Baik. Tu dia. Ambil semua, pegang. Besar betul. Besar 3 jari. Oh, saya Masai. Akak yang Kuantan. Okey kak, tolong panggil orang Kuantan datang kak. Sebab ni kalau tak pandai potong, isi dia hancur, pecah. Jadi makan tu macam tak feel lah. Rasa sedap, tapi bila makan isi dia seketul-seketul lagi sedap. Okey, ni tinggal makan saja Baik, terima kasih orang Kuantan dan juga orang Johor. Baik, di mana nak makan king crab ini? King crab ini, king crab 498. Ini saya punya fans dari Jakarta. Luar biasa. Kali kedua mampir. Okey. Kali kedua mampir, rindu makan kepiting saya. Rindu ya? Iya. Okey, kalau macam itu panggil seluruh warga Jakarta kak. Halo warga Jakarta, datang ya ke Lobster Nasi Lemak di Johor Bahru. Enaknya itu bisa diuraikan? Enaknya itu udah kepitingnya segar, Ya. pokoknya bersih, Ya. dan tidak ada gatal-gatal, dan juga Ini. dan juga kita pokoknya bersih deh kepiting itu. Bersihnya. Bersih. Ya. Ini sebenarnya mampir ke Johor khusus untuk apa ni? Untuk makan kepiting. Untuk makan saja. Kepitingnya. Luar biasa. Okay guys, macam mana nampak video saya? Tolong cek sekejap dah follow saya ke belum. Kalau belum follow, saya nak mohon grow lah akaun saya. Tak dapat datang tak apa, yang penting support. Tolong follow. Kalau nampak video saya lalu dekat FYP, tolonglah ringankan jari, bagi like, bagi komen. Tolong share, repost, masuk kat story ke apa kan. Dan last sekali, ini saya nak mohon, kalau sesiapa yang datang sini ataupun nampak saya punya beg kuning, jangan lupa dapatkan sambal bilis garing Abang Lobster, ikan bilis mata biru. Ini 200 gram, selera Nusantara. Oh, ini kalau korang nak buat cuti, nak buat travel pun boleh dapatkan dekat sini Okey, dan tolong komen salah ke tidak seumur hidup sekali makan kepiting Alaska, makan king crab dengan sambal bilis garing Abang Lobster. Tolong komen. Komen, penuhkan ruangan komen saya. Kalau salah, komen salah. Kalau tak salah, komen tak salah. Sambal bilis garing Abang Lobster.